Okey, kenapa senang sangat nak menang pada tahun 2026 ni? Bila aku cakap menang, maksudnya kita boleh berjaya dalam apa benda kita buat, dalam bisnes, corporate, sukan. Aku rasa zaman ni, 2026 ni adalah zaman yang paling senang untuk kita stand out. Sebab aku tengok kita punya competitor sekarang bukan tak banyak, tapi banyak competitors kita semua macam nak cakap dia macam timid tau. Tak berani nak buat benda baru, selalu takut kalau buat benda salah, malu nak bersuara. Kalau dalam corporate punya workplace ataupun dalam bekerja, berkumpulan, information yang tersedia ada, diorang perlu disuap. Faham tak? Dia akan tanya benda yang dah memang ada kat situ. Jawapan dia dah ada, tapi dia nak juga tanya. Kenapa? Dia nak affirmation, dia nak confirmation. Dia malu salah. Dia tak berani nak defend dia punya decision. Kalau dia buat decision tu, dia takut bos marah, and then dia akan macam, aku dah cakap dah, aku dah tanya dah hari tu kan. Itu yang aku notice lah sekarang. Especially sekarang ni in the workforce adalah millennials dan Gen Z. So kalau aku tengok, millennials dan Gen Z ni similar, tapi Gen Z ni ada lebih shyness, lebih malu sikit. Kalau ikut data, ikut research pun memang mengatakan Gen Z adalah lebih malu daripada millennials. Tapi dua-dua ni aku rasa sama je. Dan kalau kita nak stand out, nak berjaya, nak menang dalam 2026 ni senang je. Okay, so macam mana nak menang pada tahun 2026? Aku bagi tahu. First kali, sebelum aku nak buat video ni, aku teringat ada seorang usahawan, aku panggil dia usahawan. Dia ada buat satu posting dekat Threads yang mengatakan, sebagai seorang lelaki, it's okay kalau kau belum berduit. Yang penting kau ada ciri-ciri ni, tak putus asa, bukan seorang Grab rider, Food Panda, berani belajar sambil bekerja tanpa gaji, boleh berbahasa Inggeris. You don't need much, you only need to go out of the 99% bracket. So, bila aku nak buat video ni, aku teringat dia pernah post benda macam tu, dan aku rasa alah betul. Sekarang ni kalau kau nak stand out, senang je. Kau nak get out of the 99% bracket, it's so easy. Ramai orang tak buat. First kali, apa yang kita kena buat is kita kena jangan ego, ingat yang kita tahu semua benda. Yang aku pun pernah sebelum ni, aku rasa macam aku dah tahu lah semua benda. Aku dah tahu macam buat marketing, aku tahu macam buat business, aku tahu dah pasal internet marketing. Tapi masalahnya, aku rasa je aku tahu. So bila aku nak buat tu, sebenarnya aku hanya tahu 10% of it je. Aku ingat aku tahu. So bila it comes to execution, bila nak buat, tentu ada masalah. Itu yang aku rasa macam susah lah sebenarnya. Lepas tu aku tak buat. Lepas tu benda tu terhenti kat situ. Dan aku rasa ramai orang macam ni juga. Kita kena continue learning. And in terms of aku ni, aku tak adalah masa nak pergi enroll dekat ambil masters program ke. Sebab benda tu mengambil masa dan duit dan time commitment kan. Apa yang kita boleh buat secara cepat adalah kita baca buku je. Baca buku adalah sangat murah. Harga dalam RM100, harga RM50. Dan kalau kau beli dekat Shopee, ada yang RM2 punya e-book. Kalau tak ada duit pun boleh pergi library baca buku kat sana. Ada macam-macam buku. Buku kau nak buat bisnes, buku nak belajar tentang law, buku nak belajar macam mana nak buat kuih, macam-macam. Internet marketing banyak sangat. Whatever information yang kita perlukan ada. Dan dalam buku tu selalunya dah ada step by step guide dah. Buku ni, nak hasilkan satu buku mengambil masa berbulan-bulan tau. Jadi penulis tu dia dah spend banyak masa untuk menulis, berfikir, compile semua information yang dia rasa bagus. Sebab diorang pun nak buku diorang jadi bestseller, nak jadi buku yang bagus tau. Bukan macam yang selalu kita tengok dekat social media kan. Ada information yang benda yang bagus-bagus dekat YouTube ke, dekat social media, dekat video-video, dekat Google. Tapi semua information tu berterabur. Buku ni adalah semua information yang kita nak dah compile dekat satu order yang sangat senang nak faham. Jadi aku just nak cakap lah, aku bukannya seorang yang suka baca buku. Aku malas nak baca buku. Tapi aku kena paksa diri untuk baca buku, dan aku tak baca pun. Aku selalu subscribe dekat Audible, yang masa aku tengah drive, tengah pergi gym, tengah workout, aku dengar orang bacakan buku untuk aku. Dan aku just nak bagi tahu, walaupun kita baca buku tu, kita tak rasa macam kita belajar sesuatu. Kalau kita dapat 1 atau 2 poin sahaja daripada satu buku ni, 1 atau 2 poin yang buat kita terbuka mata, itu pun dah cukup bagus lah. Okay, poin nombor 2 daripada Alif Awang tu, aku bukan nak rumuskan apa yang dia post, tapi benda yang dia cakap tu ada berasas juga. Nombor 2 dia cakap tu adalah jangan kerja Food Panda, Grab, Panda Food, apa benda semua lah. Sebab maksudnya aku pun agree dengan poin kedua aku, which is
jangan be stuck in satu job yang tak ada future lah. Aku rasa bagus satu kerja yang bagi kita bayar semua bil, bayar TNB, put food on the table, anak-anak kita boleh makan, bayar sekolah kan. Itu it's good, tak kisahlah whatever kerja kau buat asalkan halal, okay. Tapi at least dalam masa yang kita terluang tu, kita kena ada something yang kita build. Kita kena bina something, bina business, tulis buku, bina YouTube channel, bina skills kita dalam sukan. Kena something yang kita bina. At least kita bukan setiap hari pergi kerja, buat kerja tu, lunch, habis lunch, balik on time. Ada ramai yang macam tu tau, yang stuck in dead end job, gaji tak naik pun stay kat situ juga sebab diorang tak ada benda yang diorang membina. Diorang tak ada future. Diorang rasa macam okay aku ni kan, lagi 10 tahun aku retire dapat berjuta-juta. If that's apa yang korang nak, no problem. Kalau kita nak menang in 2026, kita kena be always membina sesuatu. Itu apa aku nampak lah. Bina satu portfolio investment, beli vending machine letak kat hospital. Tapi yang penting, benda ni kena something yang tak menjual time kita untuk duit. Nombor 3 cara macam mana untuk menang dalam 2026 adalah jangan quit dengan cepat. Aku tahu sebab aku pun pernah macam ni juga. Apa-apa bisnes yang kita buat ataupun apa-apa passion, hobi, main game, kita akan go up to a certain level yang kita rasa susah dan kita akan fail. So bila kita fail tu, ramai orang quit. Lepas ada masalah pertama, partnership, buat bisnes kan, 3-4 orang. Lepas ada masalah pertama, dia orang buat satu launching, tiba-tiba tak ada orang beli, tak ada orang datang, sebab sebenarnya marketing yang kau buat tu tak cukup. Duit dah labur beribu-ribu. Even ada partner 2, 3, 4 partner macam aku tak nak lah, aku tak boleh lah, aku nak balik kepada aku punya kerja lah. Kau tak payah bayar aku punya share, tak apalah. Kau teruskan, aku tak nak. So ramai orang macam tu. Kalau nak berjaya in 2026, jangan give up. Senang sahaja untuk berjaya in 2026 adalah jangan give up. Nombor 4 adalah be willing to look stupid. Sanggup nampak macam kekok sikit as a start, buat video kat YouTube, ataupun sanggup pergi approach orang dekat jalanan untuk promote korang punya business. Learn how to handle rejection. Learn kena rejected. Kau nak cakap something ni macam Assalamualaikum bang, lepas tu terus dia macam ni lah. So kau akan rasa macam aku tak cakap apa-apa lagi. Salah lah. Maksudnya kau salah lah. Kau approach orang salah. Janganlah macam Assalamualaikum bang, bawa beg 2 besar kan, macam nak menjual. Orang tak ada masa, orang tak nak. So kau kena, it's not their fault yang diorang tak nak, it's your fault yang diorang tak nak dengar apa kau cakap. Jangan complain lah. That's the reality. That's the reality of the world. Kau datang dengan beg besar, dia orang akan cakap, kau ni nak ambil duit aku je. Walaupun kau datang dengan beg besar ni, kau nak bagi dia orang duit pun, dia orang akan cakap, tak nak. Dia orang akan rasa macam, aku tak nak duit pun. Aku ada duit. Macam tu. So, approach tu salah. So, kau kena tahu macam mana nak approach orang. Tapi that's not the point. The point is, kena be willing to look stupid. Awal-awal, kau rasa macam, tak ada orang buat ni lah. Kau tahu tak kenapa tak ada orang buat? Sebab benda tu takkan berjaya. Tapi itu selalunya orang-orang negative thoughts akan cakap kat kita, kenapa orang tak buat lagi bisnes ni? Benda tu tak berjaya lah. Itu apa yang orang akan kata. Kalau korang betul-betul believe in korang punya produk ataupun bisnes ataupun passion apa yang korang nak buat, mestinya akan ada orang kata takkan berjaya lah Min, kau tak payah lah. So be prepared for that. Kalau boleh, validate ideas kau dengan orang-orang yang korang trust. Jangan validate ideas kau dengan orang yang negatif. Itu je lah nak cakap. So itulah 4 poin yang aku cakap macam mana nak stand out in 2026. Sebab apa yang aku observe adalah it's so easy to stand out dalam 2026, so easy untuk berjaya dalam 2026. Aku belum berjaya lagi. Jadi kalau korang suka dengan apa benda yang aku share, suka video-video aku yang tak seberapa ni, tak ada editing yang lawa-lawa, aku minta korang subscribe kat video aku. Okay? Alright. See you guys in the next video.